Benci kepada sahabat-sahabat Nabi merupakan salah satu daripada ajaran Syiah. Tak mungkin dia jadi Syiah kalau dia tak benci sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episod yang lalu saya telah membahaskan topik puji-pujian kitab Syiah kepada sahabat Nabi yang beriman. Tapi perlu diingatkan kepada Rozaimi Ramli, pandangan Syiah terhadap sahabat Nabi sama seperti pandangan Al-Quran. Selain memuji mereka, Al-Quran juga mencela mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Iaitu, wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka selidikilah supaya kamu tidak menimpakan bencana kepada sesuatu kaum kerana kejahilan, lalu kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan sekalian, orang fasik dalam ayat ini ialah Al-Walid bin Uqbah yang dikategori sebagai sahabat Nabi dan perawi hadis kitab Sahih. Jadi kita perlu bertanya kepada Rozaimi Ramli, apakah Al-Quran mengkritik sahabat bermaksud membenci sahabat Nabi? Saya yakin orang seperti Rozaimi cukup takut untuk membahaskan ayat tersebut kerana ia boleh menggugat fahaman ghulu sebahagian orang yang menganggap bahawa sahabat Nabi adalah udul. Semuanya adalah adil, tidak melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, mereka tenggelam dalam amalan-amalan mereka. Dalam kitab Jauharah fi Nasabin Nabi SAW wa Ashabil Asharah, jilid pertama muka surat yang ke-44, pengarangnya Muhammad bin Abi Bakr Al-Tilmisani menulis, "Wa amma Al-Walid bin Uqbah fakana yukna Aba Wahbin." Adapun Al-Walid bin Uqbah, dia digelar sebagai Abu Wahab. Wala khilaf baina ahli al-ilm bi ta'wil al-Quran anna qawlahu azza wa jalla. Tiada perselisihan di kalangan para ulama mengenai tafsir Al-Quran bahawa firman Allah, "In ja'akum fasiqun binaba'in nazalat fil Walid bin Uqbah." Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita. Jadi ayat ini diturunkan mengenai Al-Walid bin Uqbah. Wa waqa'a bainahu wa baina Ali bin Abi Talib kalamun faqala Al-Walid, telah berlaku pertengkaran antara Al-Walid dengan Ali bin Abi Talib. Lalu Al-Walid berkata, "La ana arazzu lil katibati wa adrabu li hamatil batlil musyihi minka." Sesungguhnya aku lebih teratur dalam barisan tentera dan lebih hebat memukul kepala panglima yang gagah berani daripada kamu. Fa anzalallahu ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? La yastawun. Mereka itu tidak sama. Surah As-Sajdah ayat yang ke-18. Jelas di sini Al-Walid bin Uqbah adalah orang yang fasik. Akan tetapi golongan Wahabi dengan senang hatinya mendoakan keredaan ke atas orang yang fasik, iaitu kepada Al-Walid bin Uqbah. الخامس هو الوليد بن عقبة وهو ابن أخت عثمان رضي الله عنه. Jadi saudara-saudara sekalian, ayat Al-Quran mengkritik sebahagian sahabat Nabi seperti dalam kisah Al-Walid bin Uqbah ini dengan tujuan untuk mendidik, bukannya untuk membenci. Kritikan terhadap sesetengah sahabat tidak bertentangan dengan Al-Quran selagi ia berpandukan dengan dalil yang sahih dan adil. Namun, fahaman yang mengatakan bahawa semua sahabat Nabi itu adalah adil, udul atau suci dari kesilapan besar tanpa pengecualian sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian golongan Ahlus Sunnah, hakikatnya saudara-saudara sekalian bertentangan dengan realiti sejarah dan nas Al-Quran sendiri. Al-Quran menolak sikap ghulu, iaitu berlebih-lebihan terhadap sesiapa pun, termasuklah para sahabat. Tuduhan sebahagian golongan seperti yang digelar sebagai Wahabi bahawa Syiah membenci semua sahabat adalah tidak tepat. Kerana Syiah hanya mengkritik sahabat yang terbukti melakukan kesalahan besar menurut pandangan mereka, sambil tetap menghormati sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghafari dan Al-Miqdad. Oleh kerana Al-Walid bin Uqbah dengan Uthman bin Affan ini bersaudara, maka para penyokong Bani Umayyah sanggup melakukan tahrif, iaitu menyelewengkan riwayat bahawa Al-Walid bin Uqbah ini seorang peminum arak. Dalam kitab hadis Ahlus Sunnah yang berjudul Sunan Sa'id bin Mansur, muka surat 197,
Tersebutlah riwayat Alqamah berkata, "Kunna fi jaishi fi ardi Rum wa ma'ana Huzaifah bin Yamani wa alaina al-Walid bin Uqbah fa syaraba al-khamar fa aradna an nahuddahu." Qala Huzaifah, "Atahadduna amirakum?" Kami berada dalam satu pasukan tentera di negeri Rom dan bersama kami adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Ketua kami ialah Al-Walid bin Uqbah. Lalu Al-Walid minum arak, maka kami hendak menjatuhkan hukuman hudud, iaitu sebat ke atasnya. Huzaifah pun bertanya, adakah kamu hendak menjatuhkan hukuman had atau hukuman hudud ke atas pemimpin kamu? Perhatikan saudara-saudara sekalian, Al-Walid bin Uqbah adalah seorang peminum arak. Manakala Uthman bin Affan yang duduk di atas tampuk pemerintahan patut juga dikritik kerana mengangkat pemabuk ini sebagai gubernur di Kufah. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang kita dapati lagi di sini ialah untuk menjadi ahli sunnah anda dilarang membaca segala korupsi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Anda perlu menutup segala perbuatan buruk yang dikaitkan dengan para sahabat Nabi. Untuk menjadi ahli sunnah, anda perlu mendoakan keredaan Allah ke atas pemabuk seperti Al-Walid bin Uqbah. Baiklah tuan-tuan sekalian, di sini dalam kitab yang sama, nama Al-Walid bin Uqbah dalam kitab ini hilang dalam sebahagian kitab ahli sunnah yang lain. Ada pihak yang terlalu mendewa-dewakan sahabat Nabi, cuba menyembunyikan perbuatan Al-Walid bin Uqbah minum arak. Dalam kitab Al-Musannaf Ibn Abi Shaybah, jilid yang ke-14, muka surat yang 557, hadis ini dengan sanad yang sama, teks yang sama, tapi nama Al-Walid bin Uqbah telah berubah menjadi rajulun min Quraisy, seorang laki-laki dari Quraisy. Di sini terjadi tahrif yang dilakukan oleh para penyokong Bani Umayyah, termasuklah mereka yang mendewa-dewakan sahabat Nabi. Memang benar Bani Umayyah telah lama pergi, tapi tuan-tuan sekalian, kesannya tetap wujud sampai ke hari ini. Propaganda kononnya ajaran Syiah membenci para sahabat seperti yang disebutkan oleh Rozaimi Ramli. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, hakikatnya bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang menutup pintu tabayyun dan kajian ilmiah dan berpotensi melahirkan pemikiran ghulu, iaitu berlebih-lebihan terhadap sahabat Nabi, memudahkan umat ditipu oleh naratif palsu, menghalang umat mencontohi kritikan Al-Quran bagi mendidik manusia. Akhirnya tuduhan palsu yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Rozaimi Ramli ini sebenarnya berpotensi melahirkan sikap ekstrim dalam menyuburkan perpecahan umat apabila sebahagian ahlu sunnah menjadi terlalu defensif secara keterlaluan sehingga menafikan fakta sejarah. Manakala sebahagian lain yang terpengaruh dengan propaganda membenci Syiah secara buta tuli tanpa mahu mendengar hujah ilmiah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin.